Assalamualaikum everyone. Good morning and how are you today? So, hari ni teacher akan ajar awak tentang wang ataupun duit. Okey, duit shilling yang pertama ialah 5 sen. Okey, cuba teka macam mana teacher tahu tu ialah duit 5 sen? Sebab ada nombor 5 dekat duit shilling tu kan? Jadi, itu ialah duit shilling 5 sen. Okey, duit yang kedua ialah 10 sen. Cuba teka macam mana teacher tahu itu ialah duit shilling 10 sen? Sebab ada nombor 10 dekat duit shilling tu kan? Jadi itu ialah duit shilling 10 sen. Duit shilling yang ketiga ialah 20 sen. Macam mana teacher tahu tu ialah 20 sen? Cuba teka macam mana teacher tahu tu ialah duit 20 sen? Sebab ada nombor 20 dekat duit shilling tu kan? Jadi 20 sen. Okey, duit shilling yang terakhir pula ialah 50 sen. Cuba teka macam mana teacher tahu tu ialah duit 50 sen? Sebab ada nombor 50 dekat duit shilling tu kan? Jadi itu ialah duit shilling 50 sen. Okey, boleh semua. Okey, itu saja setakat hari ni. Okey, Assalamualaikum semua. Bye-bye.